Alhamdulillah hari ni 30 hari bulan 6 2026. Abang Syed kat kebun mesta dan juga matua. Tapi hari ni Abang Syed nak tanam dahulu 15 pohon cempedak. Sini ada 5 pohon cempedak king, dan yang depan tu 10 pohon cempedak CH28. Kita akan bergerak, kita akan tanam sebelah sana nanti, sebelah sana. Tebas-tebas dulu ni untuk kita tanam. Sebahagian besar kita dah buat lubang untuk kita tanam. Ni masa ni tengah hari kita rest kejap sebelum kita bawa anak-anak pokok ni ke lubang yang kita dah gali tadi. Ini yang tadi cempedak king, buah dia besar. Yang ni cempedak CH28. Dia banyak buah, biji dia buah tu banyak. Dia rapat-rapat lah. Okey, kita tanam pokok yang pertama. Okey. Ni baka CH28. Ya. Kita punya parang tinggal kat sana. Okey, kita tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kau suburkanlah ya Allah pokok ini dan berbuah, memberi manfaat kepada diriku dan juga orang-orang lain, insya-Allah. Juga untuk anak cucu, insya-Allah. Allah Ta'ala bagi tumbuh, insya-Allah. Dia yang menyuburkan. Dia menyuburkan asbab-asbab hujan yang turun, asbab-asbab tanah yang subur, nutrition, asbab-asbab kita bagi dia baja, asbab Allah Ta'ala. Hakikatnya Allah Ta'ala yang menumbuh, menyubur, memberi buah
dan manfaat kepada kita, insya-Allah. Pohon yang pertama, mudah-mudahan ya Rabb, ya Rabbal Alamin. Doa-doa untuk saya juga. Ni pokok yang pertama. Kita akan pergi ke sampai sana tanam. Tadi kita dah letak satu-satu tadi pokok, insya-Allah. Amin ya Rabb. Okey, kita telah tanam apa ni, CH28. Pokok yang kedua, pokok yang pertama yang nampak tanda kuning tu, jarak lebih kurang 22 kaki. Lebih kurang 22 kaki ke sini. Ni pokok kedua. Dah tanam Cepadak King yang pertama daripada 5 pokok. Yang CH28 dah semua dah tertanam. Okey. Pertama kita akan menganjurkan sehingga sebelah sana. InsyaAllah habis hari ni. Mudah-mudahan insyaAllah.